So, sekarang ni sini kita ada mic. Ha kan? Okey. Kejap. So, sekarang ni bahaya nama ni. Sekarang ni kita nak unboxing makanan. Ni tak tentu. Okey. Macam jaga WhatsApp kau. Ish kamera ni pun. Okey, boleh lakukan. Ish macam belakang ni. Kita unboxing. This apa? This kurma sejuk. Dia terbalik. Tak boleh nak pusing sini. K-U-R Kur M-A-Ma Kurma S-I-Se J-U-K Juk Sejuk. Okey, pandai. Ish, gambar besar kan. Sebenarnya dah buka dah makan dah sebenarnya. Atas besar, bawah kecil. Bagus. Sekejap tak ada benda yang boleh di-stand macam di belakang ini. Apa yang aku boleh cuba kau. Satu sayang. Okey dah. Mantap. Okey. Kita nak letak. Wish. Tengok ni. Nampak tak? You see that? You see? Kita ambil ada ais. Nampak ni. Kamera ni tak boleh nak fokus lah. Nampak tak? Cuba betul macam ni. Wow. Dia paling mukbang ni. Dia sejuk Tengok ais dia. Besar. Ni jari kan? Jari. Betapa besar. Nanti kau tengok biji dia. Sejuk tak? Rasa dia kurma tapi ada rasa-rasa anggur tu. Gitu dah letang. Naklah kulit dia je. Salutan. Kalau makan kulit dia tak sedap. Saya lihat kalau makan yang ni. Ini sedap. Apa yang aku tunjuk ni? Biji dia rasa besar bas. Tapi sedap tau. Sedap. Sedap lah. Tak dengar tak ya? Apa ni besar kan? Sedapnya. Kalau boleh makan mat terus. Sekejap nak keluarkan kulit dia. Kulit ni tak berapa okey. Tak berapa enak. Inilah badan asli dia. Sebelum puasa kita makan kurma ni sepuas hati. Dia kat mana dia? So delicious. Kan? Ada cara dia lah. Sekejap. Cara makan. Aku tak tengok. Okey. Ditulis sini apa ni? Setelah
setelah terima kurma sejuk, maka hendaklah disimpan terlebih dahulu. Dia punya ni macam bahasa Arab yang terjemahkan ya. Dan petai selama 3 jam hingga 5 jam untuk kembali sejuknya. Wow. Apabila hendak makan, maka ambillah beberapa biji sahaja mahu dimakan dan basuh dengan bersih. Aku tak basuh lagi. Boleh ditinggalkan kulitnya untuk rasa lebih manis. Betul kan? Ditinggalkan pula. Dah biasa kena tinggal kan. Semasa hendak makan, baca bismillah. Wow. Aku tak pernah jumpa orang cara-cara makan dengan sejelas-jelasnya. Baca bismillah weh. Lepas tu nikmati kurma sejuk ini ketika masih sejuk. Akan memberi kenikmatan dan kesedapan buah kurma di Timur Tengah. Wow, so delicious. Tapi kita dah makan dah. Mana tanda halal dia weh? Tak ada tanda halal ke? Oh, kurma tu memang halal kan? Tapi kena letak juga tanda halal. Tapi tak ada. Tak ada tanda halal. Mesti lihat tak ada tanda halal. Selalu tak bini, tak ini. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ni just ni apa tu? Ni. Ni tanda halal dia. Biar kat kotak dia lah kot kan. Tak tahu. Tu je lah, malas je nak buat panjang-panjang. 10 minit je. Tak panjang tu lah. Kita minum air Ravina. Liga. Okay dah bye. Terima kasih tengok. Saja nak tunjuk kita makan kurma. Tak tengok sudah lah.